Tahukah anda kultus paling berbahaya dalam sejarah tidak pernah menggelar diri mereka sebagai kultus? Salah satu daripadanya berjaya meyakinkan lebih 900 orang untuk minum racun di tengah hutan Guyana. Ini termasuk kanak-kanak yang tidak pernah diberi pilihan. Satu lagi membina makmal senjata kimia di Jepun melepaskan gas sarin di bawah tren tanah Tokyo sambil membunuh 13 orang dan mencederakan ribuan. Semuanya atas nama keselamatan rohani, dan ada yang tidak nampak menakutkan. Mereka berniaga, pakai suit, menggelar diri sebagai self-help atau community sambil perlahan-lahan mengawal siapa anda berkahwin, siapa anda boleh bercakap dan apa yang anda dibenarkan fikir. Ini bukan cerita filem. Semuanya benar-benar berlaku. Kalau anda nak tahu top 10 penuh dan bagaimana orang biasa boleh terperangkap dalam kultus, tonton video penuh di YouTube Space Dollar.